Atau dia meninggikan suara, dia menyekik, dia melawan, dia menyakitkan hati. Oh, itulah, tak tahu cikgu nak kata, itulah perasaan yang paling pedih. Dan apabila anak ini meninggikan suara, perasaan sakit mak ayah ni lebih sakit daripada melahirkan kamu. Kamu pernah tak tanya dengan mak ayah kamu, melahirkan kamu ni sakit ke tak sakit? Kalau kamu nak tahu, melahirkan anak ni ibarat nyawa ni di hujung. Nak melahirkan, yang ada dekat kepala mak ni hidup ke mati. Tak aku mati, anak mati. Tapi mak ayah punya hati dan perasaan, biarlah dua-dua hidup. Sekarang kamu dah 15 tahun dah hidup bersama-sama dengan mak ayah kamu. Cuba kamu kenang balik, kamu ingat balik bagaimana 9 bulan 10 hari kamu dalam perut. 2 tahun kamu menyusu, mungkin kamu tak ingat, tapi kamu tolong kenang. Kamu sememangnya lahir dari mak kamu, anak ayah kamu, dibesarkan oleh mak ayah kamu, disekolahkan oleh mak ayah kamu. Tolong kenal jasa mereka. Mak ayah tak minta jasa dibalas dengan wang ringgit, tetapi kamu tolong balas dengan iman, adab, ilmu dan amal yang baik yang mampu meletakkan diri kamu sebagai anak yang soleh, anak yang solehah.